Tragedi yang menimpa mendiang Qingjuan dan beberapa insiden lain menyerlahkan isu keselamatan di sekolah serta disiplin pelajar. Minggu lalu, kerajaan mengumumkan beberapa langkah yang memperoleh sokongan meluas untuk menangani permasalahan itu. Wartawan Maz Zarif Zafri Aziz Desa mengimbas intipati pelan tindakan berkenaan. Jumaat lalu, 3 langkah segera bagi menangani isu keselamatan di sekolah diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini termasuk meneliti cadangan melarang penggunaan telefon pintar di sekolah bagi pelajar di bawah umur 16 tahun. Pemantauan keselamatan oleh polis di sekolah turut ditekankan. Langkah segera itu juga membabitkan pemerkasaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pula mengumumkan cadangan melarang remaja berusia 16 tahun ke bawah mempunyai akses kepada media sosial berbanding 13 tahun sebelum ini. Selain itu, Kementerian Pendidikan akan melakukan reformasi keselamatan dan kesejahteraan sekolah secara menyeluruh. Antaranya meliputi aspek kesihatan mental, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dan pencegahan bahan terlarang.